وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berusaha Sahibul Fadilah Tuan Syekh Radhi bin Abdul Muttalib, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Sahibul Fadilah Tuan Syekh Zamri bin Bakar, Wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Yang berusaha Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Sya'bani bin Haji Awang, Pegawai Takmir Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Datuk Haji Rosli bin Osman, Penceramah Liqad Du'at Takmir Peringkat Negeri Kedah Darul Aman tahun 2025. Ashabul Fadilah, tuan-tuan dan puan-puan guru Takmir Negeri Kedah, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi lafaz kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan keberkatan daripadanya, kita diberi keizinan bagi menjayakan Liqad Du'at Takmir Peringkat Negeri Kedah Darul Aman tahun 2025 pada hari ini. Majlis mengalu-alukan kehadiran dan zahirkan ucapan terima kasih kepada Difdi Jemputan dan para tetamu yang sudah hadir bagi menjayakan majlis pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan program kita pada pagi ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, program pada hari ini akan dimulakan dengan diskusi kitab Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam, karya Dr. Taha Jabir Fayyad Al-Alwani. Diskusi kitab pada pagi ini akan diadakan secara dua sesi. Sesi yang pertama adalah pada jam 9.30 sehingga 10.45 pagi, dan sesi kedua akan diteruskan selepas itu, insya-Allah. Diskusi kitab kita pada hari ini akan dikelolakan oleh Datuk Haji Rosli bin Osman. Berikut adalah serba sedikit latar belakang penceramah. Nama Datuk Haji Rosli bin Osman, latar belakang beliau adalah beliau dilahirkan di Bayan Lepas, Pulau Pinang, merupakan lepasan Morocco dalam bidang ijazah sarjana Bahasa dan Kesusastraan Arab, lepasan master daripada Universiti Malaya, merupakan bekas guru di Ma'had Masyhur Pulau Pinang dan juga mantan AJK Fatwa Pulau Pinang pada tahun 2006 hingga 2023, dan juga bersara sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Beliau juga merupakan pengerusi Ikatan Penuntut Ilmu Islam Pulau Pinang dan juga mudir bagi Pusat Pengajian Rabitah Pulau Pinang. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacita menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Datuk Haji Rosli bin Osman untuk memulakan bicara kita pada pagi ini. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna khaira ma naftatihu bihi hadhihi al-jilsa al-mubarakah wa qira'atu ummil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن قدرتنا إلى قدرتك، ومن أسبابنا إلى أسبابك، فنعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نقترف ذنبا أو نكون بك يا ربنا مغرورا. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Ashabul Fadilah, pegawai-pegawai kanan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang lagi. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Tuan KPP Pendidikan Syekh Radhi, Tuan Pegawai Ta'mir Tuan Syekh Sya'bani, Sahibul Fadilah Ustaz Yusuf Ahmad, sahabat saya, Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman, sahabat saya juga. Seterusnya Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru dan puan-puan guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada perjumpaan yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dan untuk membincangkan satu topik yang berkait rapat dengan kerja ataupun dengan usaha dakwah yang kita lakukan bukan seharian tetapi setiap masa dan ketika. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Untuk membawa manusia mengabdikan diri kepada Allah, untuk menyampaikan kepada manusia kefahaman yang betul berkenaan dengan hidup ini dan menerangi mereka dengan hidup beragama, dan untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kefahaman keberagamaan yang betul, berlandaskan kepada asas-asas yang digariskan di dalam Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, dan warisan yang kita warisi daripada ulama yang silam. Kerja ataupun usaha yang kita lakukan ini adalah suatu yang amat mencabar. Kerana kefahaman yang hendak disampaikan itu hendaklah kefahaman yang benar. Dan tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Kerana terlebih dengan terkurang ni, ada kalanya membuatkan orang menjadi sesat. Kadang-kadang terlebih terkurang ni, dia ada kalanya menjadikan dia fanatik. Fanatik ataupun bersikap ekstrim terhadap sesuatu perkara. Maka dalam menanggapi masalah ini, kita akan mengharungi dalam kerja dan usaha menyampaikan ilmu, berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla, yang mana jelas dianya adalah untuk ta'bidun nas ila Allah tabaraka wa ta'ala, membawa manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sana dia tidak semudah yang disebut, tetapi penuh dengan ranjau dan duri dan berbagai-bagai
masalah yang dihadapi. Dalam banyak-banyak masalah, ribu-ribu masalah yang ada ini, di antara masalah yang agak menonjol, adalah rintangan yang kita hadapi dalam menguruskan sesuatu yang disebut sebagai perbezaan. Kita boleh namakan apa saja, perbezaan, perselisihan, percanggahan, pertentangan, pandangan dan pendapat. Dan dianya akan ada pada setiap masa dan ketika. Kenapa? Kerana perkara-perkara yang diperselisihkan dan perkara-perkara yang dipertentangkan itu, yang menjadi perbezaan itu ada pada setiap masa dan ketika. Ada perkara yang ada hari-hari. Ada perkara yang ada tiap-tiap bulan. Ada perkara yang ada tiap-tiap tahun. Dan tiap-tiap tahun juga terpaksa menyediakan jawapan. Tiap-tiap tahun juga terpaksa menyediakan jawapan. Ada yang tiap-tiap hari. Yang tiap-tiap hari ni macam itulah. Nak bismillah derah ke, nak bismillah pelan ke. Usalli boleh baca ke, usalli tak boleh baca ke. Nak baca qunut ke, tak baca qunut ke. Lepas bagi salam nak sapu muka ke, tak mau sapu muka ke. Nak istighfar astaghfirullah saja ke, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih ke. Allahumma ajirni minan nar ke, Allahumma ajirna minan nar. Hari-hari benda yang sama. Hari-hari benda yang sama. Ingat, pihak Jabatan Mufti sepatutnya mengeluarkan satu manual jawapan lah kita panggil. Satu skrip jawapan yang sama, yang untuk memudahkan kita menghadapi masalah yang sebegini. Okey. Ada yang bermusim. Baru ni tak tahulah di Kedah, di Pulau Pinang banyaklah masjid bila akhir tahun, awal tahun dia baca doa akhir tahun, awal tahun. Kemudian timbul masalah. Sampai buat TikTok lah, apalah, macam-macam lah. Dan dirawit-rawit dengan benda-benda. Jadi, ini di antara benda-benda yang berkait rapat dengan tugasan kita sebagai guru takmir, sebagai pendakwah, sebagai guru agama yang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun dengan lebih tepat lagi, yang kita kutip amanah itu daripada banyak tugasan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Kita kutip di antaranya kerja ini, kerana kita isi borang, kita pergi interview, tidak? Kita isi borang nak jadi guru takmir, kita pergi interview guru takmir, kita isi borang klaim, kan? Jadi kita guru takmir, kita yang kutip apa tanggungjawab tu, maka kita kena bersiap siaga untuk menguruskan perkara yang, antara perkara-perkara yang dinyatakan itu. Itu belum lagi perbezaan-perbezaan yang melibatkan perkara-perkara yang lebih daripada itu. Perkara akidah, perkara pendirian, perkara politik, perkara ekonomi, perkara yang menuntut ataupun yang menghendaki supaya kita senantiasa peka ataupun kita senantiasa alert dengan perkembangan yang berlaku, dan sekurang-kurangnya kita tahu tempat rujukan dan kita ada cara untuk keluar daripada masalah itu. Apa yang penting dalam segala bentuk pertikaian, perbalahan, persekitaan dan segala bentuk perbezaan ini, buat setakat inilah dalam buku yang insya-Allah akan kita bincangkan. Perbezaan segala-galanya ini adalah suatu yang lumrah ataupun suatu yang fitrah kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan manusia. Maka kita sama ada mau terima atau tidak mau terima, kita terpaksa menerima adanya perbezaan, adanya percanggahan, adanya perselisihan. Kita pun tak sama hari ini.
Ada pakai baju batik, ada pakai jubah, ada pakai kepiah, ada pakai songkok. Ada tinggi, hak songkok pun ada tinggi 1/2 inci, ada tinggi. Ustaz Syabani tadi saya ingat dekat-dekat dengan 1/2 kaki dah. Kan? Jadi tak timbul isu. Tidak timbul isu. Yang pentingnya adalah kita menguruskan perbezaan. Bagaimana kita menanggapi dan bagaimana kita manage perbezaan itu. Jadi perbezaan tidak diperangi, tetapi perbezaan hendaklah dilestarikan. Perbezaan itu hendaklah dilestarikan. Maka timbul satu isu ataupun timbul satu ilmu sejak zaman dahulu lagi. Ada nama ilmu, namanya ilmu al-khilafiyah. Ilmu al-khilaf di kalangan para fuqaha. Dan dalam ilmu al-khilaf ini kita lihat masing-masing mengemukakan hujah bagi isu-isu ataupun bagi perkara-perkara yang diperbincangkan dan juga membincangkan, memunakasyahkan hujah pihak lawan dengan niat untuk mencari kebenaran. Jadi sekarang ni kalau dalam pengajian moden ini, ilmu khilafiyah itu diubah dengan nama yang lebih lestari sebagai fiqh perbandingan, fiqh muqarin. Baik. Buku yang kita diamanahkan untuk kita munakasyahkan ataupun kita bincangkan pada hari ini adalah buku yang dikarang oleh seorang tokoh yang merupakan tokoh pengasas kepada suatu badan pemikir yang terkenal, iaitu Islamic International Institute of Triple IT, iaitu Institut Pemikiran Islam Antarabangsa. Dikenali sebagai Triple IT. Beliau adalah Syekh Taha Jabir Al-Ulwani dan telah pun meninggal dunia. Dan buku yang ditulis oleh beliau ini adalah ditulis pada tahun 87. Seorang yang merupakan berasal daripada negeri Iraqi. Beliau seorang Iraqi dan mendapat latar pengajian di Al-Azhar Syarif, alim dalam bidang usul, dan beliau mendapat PhD di bidang usul di Al-Azhar Syarif pada tahun 1973, yang kebanyakan kita pada masa tu nak jajah satu baru kot, kan? Ataupun tak ada lagi. Ni Syekh Taha Jabir Al-Ulwani, dan antara kitabnya yang terkenal adalah Al-Maqasidul 'Ammah li Syari'atil Islamiyah, iaitu kalau tak silap itu adalah tesis beliau. Dan antara kitabnya yang banyak menjadi rujukan adalah kitab yang ada di tangan tuan-tuan, iaitu Adabul Ikhtilaf fil Islam. Kita bincang dulu buku ni sikit, lepas tu dalam sesi yang kedua mungkin dapat kita tengok balik beberapa perkara yang berkaitan dengan kitab ni. Baik. Buku ini saya ada bagi nota, tapi mereka boleh tayang ke tak boleh tayang tak tahu. Ustaz, nota saya bagi itu boleh tayang tak? Tak ada, no? Buku ini membuka perbincangan dengan menekankan betapa perselisihan pendapat telah menjadi penyakit berbahaya yang melemahkan umat Islam. Islam sebenarnya amat mementingkan perpaduan selepas tauhid. Tiada perkara lain yang ditekankan sekeras-kerasnya seperti larangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Walau bagaimanapun Islam juga mengakui realiti
perbezaan akal dan pemikiran manusia, perbezaan pandangan dibenarkan dalam perkara cabang selagi tidak mengancam kesatuan umat dan masih berlandaskan dalil. Oleh itu, penulis menggariskan persoalan-persoalan utama yang akan dibahaskan. Apakah hakikat perbezaan pendapat? Batas-batas manakah yang tidak boleh dilanggar? Apakah sebab-sebab perselisihan? Dan apakah adab serta panduan untuk mengelakkan kesan negatif perbezaan pendapat? Penulis berazam menjawab persoalan ini agar umat mampu berbeza secara harmoni tanpa berpecah belah. Ini di antara apa yang dinyatakan oleh penulis di dalam mukaddimahnya. Tonton balik boleh baca ni lah. Dia hurai lagi panjang lah. Ada dalil dan sebagainya. Baik. Dalam bab yang pertama, kita pergi kepada bab yang pertama. Hakikat perselisihan pendapat dan perkara-perkara yang berkaitan. Dalam bab ini, penulis mengatakan al-ikhtilaf wal mukhalafah adalah apabila seseorang melalui satu cara yang berbeza daripada orang lain mengenai perilaku ataupun pendapat. Tak sama maknanya. Khilaf dengan mukhalafah ni maknanya tak sama. Sebab tu al-khilaf pada bahasa makna ad-diddu. Al-khilafu ad-diddu. Kerana setiap yang berlawanan mesti berselisih. Tetapi bukan semua yang berselisih itu berlawanan. Setiap yang berlawanan pasti berselisih. Tetapi tidak semua yang berselisih itu berlawanan. Dan apabila perselisihan pendapat yang berlaku antara manusia membawa kepada pertengkaran, maka digunakan perkataan al-ikhtilaf untuk pertengkaran dan perdebatan. Okay. Dia bagi contoh dalam Al-Quran. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim wa la yazaluna mukhtalifin. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Kemudian beliau menyorot berkenaan dengan dalam rumusan yang dibuat di sini boleh dikatakan bahawa al-khilaf ataupun al-ikhtilaf adalah bermaksud semata-mata perbezaan yang berlaku pada ucapan, pendapat, kelakuan, cara dan pendirian. Manakala ilmu al-khilaf yang dikenali dalam kalangan ahl al-ikhtisas ialah ilmu yang membolehkan seseorang memelihara pendapat yang dihasilkan oleh imam-imam mazhab dan menghancurkan setiap pendapat yang berlawanan dengannya tanpa berdasarkan kepada dalil-dalil yang tertentu. Kerana seandainya berdasarkan kepada dalil dan menggunakan dalil itu, nescaya seseorang itu berijtihad menggunakan kaedah-kaedah usul. Andaian yang digunakan dalam perselisihan pendapat ini ialah ia tidak membahas dalil-dalil fiqh tetapi memadai dengan hanya berpegang kepada pendapat imamnya kerana wujud kehendak dan keperluan hukum secara keseluruhan di sisi imamnya. Perkara ini sudah memadai baginya untuk menetapkan sesuatu hukum ataupun menafikannya, iaitu menyandarkan kepada al-a'immah. Man qallada imaman laqiyallaha salima. Baik. Kemudian penulis membahaskan dengan memberi definisi istilah-istilah. Ada beberapa istilah yang diberi perhatian, iaitu yang pertama yang disebut sebagai al-jadal, al-ikhtilaf. Yang pertama al-ikhtilaf, perbezaan pendapat
bermaksud perbezaan dalam ucapan, pandangan, sikap atau pendirian mengenai sesuatu perkara. Ia berlaku apabila dua pihak mengambil pendapat yang berbeza tentang sesuatu isu. Khilaf lah. Yang kedua, jadal. Jadal pula ialah keadaan apabila pihak yang berselisih mula berbahas secara tegas. Masing-masing gigih mempertahankan pandangan untuk mengalahkan lawan. Ilmu berdebat ini, iaitu ilmu jadal, asalnya bertujuan mencari kebenaran dengan hujah, tetapi boleh disalahguna untuk memenangkan pendapat sendiri. Di ilmu jadal pada asalnya adalah ilmu yang digunakan untuk sebagai wacana ataupun sebagai wasilah untuk mencari kebenaran, tetapi kalau disalahgunakan kepintaran ataupun kepandaian berjadal ini untuk mematahkan hujah lawan, boleh digunakan untuk memenangkan pendapat sendiri. Yang ketiga, perbalahan, iaitu asyiqaq. Apabila perbezaan pendapat daripada ikhtilaf, dia berkembang menjadi jadal. Daripada jadal, kalau silap langkah, jadal ini dia berpindah pula menjadi syiqaq, iaitu tahap perselisihan yang lebih buruk apabila pertikaian disertai dengan permusuhan, ego, sehingga terputusnya perdamaian. Itu disebut sebagai syiqaq, perbalahan. Dua pihak seakan-akan tidak lagi dapat duduk bersama di satu bumi. Duduk belah lain, duduk belah lain, kerana pertelingkahan yang tajam. Inilah perselisihan yang dicela kerana ia berpunca daripada hawa nafsu dan bukan kebenaran. Kemudian pengarang membincangkan tentang perselisihan pendapat yang diterima dan yang ditolak. Islam menerima, yang pertama sekali, Islam menerima perbezaan dalam hal-hal ranting. Islam menerima perbezaan dalam hal-hal ranting yang tidak mempunyai dalil yang putus. Sebaliknya, yang kedua, perbezaan dalam perkara asas akidah atau hukum yang qat'i tidak dibenarkan dan dianggap perpecahan yang tercela. Baik itu mana-mana kumpulan ataupun mana-mana aliran pemikiran, pembawaan dalam masalah akidah yang bercanggah dengan asas yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan yang difahami oleh para ulama yang mu'tabar, disebut sebagai aliran ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jadi kemudian penulis menegaskan tiada dalil yang sahih yang mengatakan perselisihan umat itu rahmat. Malah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan perselisihan itu buruk. Para ulama pula seperti Al-Imam As-Subki dan Ibn Hazm turut berpendapat rahmat adalah pada kesatuan, bukan perselisihan. Oleh itu, perbezaan yang diizinkan hanyalah dalam perkara cabang yang pelbagai tafsirannya, manakala kesepakatan adalah pada perkara pokok agama, iaitu adalah suatu yang diwajibkan. Jadi tuan-tuan, seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh, Muhammad Ammarah rahimahullah, beliau mengatakan perselisihan yang dibenarkan ataupun ada
ada ruangnya dalam agama adalah at-tanawwu' fil wahdah. At-tanawwu' fil wahdah, kepelbagaian dalam kesatuan. Dia bayangkan kita ini bagaikan satu pohon yang mana daripada akar yang sama, akar tunjang yang sama. Daripada akar tunjang yang sama, iaitu kalimah thayyibah itu, daripada akar tunjang yang sama, yang menjadi akar tunjang yang sama, kemudian dia menerbitkan ranting yang banyak dan buah yang banyak, daun yang banyak. Jadi dia adalah at-tanawwu' fil wahdah, iaitu kepelbagaian dalam kesatuan. Bukan kepelbagaian dalam syiqaq, dalam pertentangan dan sebagainya. Kemudian penulis menyenaraikan beberapa faedah sekiranya perbezaan pendapat berlaku dengan terkawal dan beradab. Kalau perbezaan itu dapat dilestarikan dan dapat diuruskan dengan baik, maka di sana perbezaan pandangan itu membawa kepada berbagai-bagai kebaikan. Di antaranya mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu dan hujah. Perbezaan mendorong para ilmuwan mengenal pasti segala kemungkinan dalil, cara istinbat dengan niat yang ikhlas. Berbeza pendapat memberi ruang mengkaji dalil dari pelbagai sudut, lalu memperkayakan khazanah ilmu. Yang kedua, melatih pemikiran dan membuka wawasan. Pertemuan idea melalui dialog ilmiah adalah latihan berfikir yang sihat. Ia membuka ruang kepada pelbagai pandangan dan andaian, sekaligus merangsang kecerdasan dan kreativiti intelektual umat. Yang ketiga, memperluaskan jalan penyelesaian fiqh. Dari pelbagai pendapat, lahir pelbagai metod penyelesaian masalah. Ini memberi kelonggaran kepada umat memilih solusi yang sesuai dengan kondisi yang berbeza, selaras dengan prinsip Islam yang mudah dan anjal. Satu masalah boleh selesai dengan cara berbeza tanpa menyalahi syariat, memberi kemudahan dalam pelbagai keadaan. Jadi, ini di antara 3 yang disenaraikan oleh Syekh, oleh pengarang. Kalau perbezaan itu dapat dilestarikan dan dapat diuruskan dengan baik, maka dia akan memberi kesan yang positif kepada umat dan kepada para ilmuwan terutamanya. Faedah ini hanya terhasil jika perbezaan dikawal oleh adab dan batasannya. Jika batas dilanggar, perbezaan yang sihat boleh merosot menjadi perdebatan dan ego dan perbelahan yang membawa akibat negatif kepada umat. Maka penting sekali mematuhi adab ikhtilaf agar khilaf menjadi rahmat dan bukan mudarat yang meruntuhkan. Wadah. Khair. Seterusnya, penulis membahagikan perselisihan pendapat kepada beberapa kategori berdasarkan puncanya. Pertama, perselisihan kerana hawa nafsu. Ini berlaku apabila niat berbeza pendapat didorong oleh kepentingan diri, ta'assub atau bangga diri, bukan kerana mencari kebenaran. Perselisihan jenis ini dicela sepenuhnya. Ia membawa dosa dan perpecahan kerana dipengaruhi niat yang tidak ikhlas. Hawa nafsu tidak akan membawa kebaikan, malah boleh menjerumus kepada kesesatan. Penulis mengingatkan dengan ayat Al-Quran bahawa mengikut hawa nafsu boleh menyelewengkan seseorang dari jalan Allah. Perbezaan kerana ego inilah yang banyak menimbulkan fitnah dalam umat. Contohnya, ta'assub mazhab yang melampau. Di tempat kita ni kadang-kadang bukan ta'assub mazhab, ta'assub kepada individu yang melampau.
So ada orang kata kita berbalah bukan kerana berbeza pendapat. Tak ada. Entah nak pakai T70, saya nak pakai T40. Entah nak pakai T70, saya nak pakai KE30. Apa masalah? Ada masalah? Aku suka aku, duit aku. Tidak. Tapi kalau orang pakai T70, tengok saya pakai KE20. Mungkin ada yang tak tahu KE20, KE30 ni. KE20, KE30, KE70. Saya masa mula kerja, kalau siapa pakai KE70 tu kaya. Tak dan. Toyota, kan? Jadi, tapi kalau kita yang pakai KE70 ni, KE70. Kita pakai T70 ni, ada kan T70 Proton tu, kita duk pergi kutuk orang pakai KE30. Apalah. Sengkek lah. Apalah. Jadi, itu dia sombong. Dia sombong, dia angkuh, dia rasa besar diri, dia rasa dia lebih. Bahaya. Sebab itu kita berbalah bukan kerana berbeza pendapat, tetapi kita berbalah kerana tujuan kita tak sama. Kerana tujuan dan niat kita tidak sama. Tak sama. Bila tujuan dan niat itu tidak sama, maka itulah yang berlaku. Yang kedua, perselisihan kerana dorongan kebenaran. Ini merujuk perbezaan yang timbul daripada ijtihad yang ikhlas untuk mencari hakikat sesuatu hukum. Para ulama berbeza pandangan kerana masing-masing berpegang kepada dalil dan kefahaman mereka tentang wahyu. Perselisihan ini boleh berlaku antara yang benar melawan batil, seperti perbezaan akidah Islam dengan kekufuran dan syirik, di mana umat Islam wajib berselisih dengan golongan kufar. Juga termasuk perbezaan dalam perkara dalaman Islam yang lahir daripada dalil sahih tetapi pemahaman yang berbeza. Perselisihan jenis ini diharuskan dan diiktiraf selagi tujuannya menegakkan yang hak. Ia tidak dapat dielakkan kerana manusia berbeza kemampuan akal, namun tidak sepatutnya merosakkan ukhuwah jika ditangani secara ilmu. Tuan-tuan, dalam kita duk belajar dulu, sumber hukum ni dalam Islam, dia ada yang qat'i, dia ada yang zanni. Dan qat'i serta zanni itu pada dua. Satu qat'i subut. Qat'i dengan zanni itu ada dua, iaitu pada subut dan pada dilalah ataupun dalalah dia. Ada nas yang qat'iyatu subut, qat'iyatu dalalah. Selesai. Subut pun qat'i, subut pun qat'i, dalalah dia pun qat'i. Wa aqimus salah wa atu zakah. Selesai. Aqimus salah Quran. Siapa tolak, dia bukan Islam. Qat'i, dalil qat'i. Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Mana ada boleh diihtimal makna lain? Tak ada. Qat'iyatu as-subut. Dan makna dia pun qat'i, qat'iyatu ad-dalalah. Ada nas yang zanniyatu subut. Ada yang hujjah, argumentasi, dalil yang digunakan oleh fuqaha sebagai dalil pengujahan itu dia zanni. Ini banyak berlaku pada hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis ahad. Itu dalam akidah kita tak terima hadis ahad sebagai sumber akidah yang jazam. Dia hanya dia tidak jadi dalil yang mustaqil dalam masalah akidah. Dalam fiqh diterima. Dalam fiqh diterima tapi dia ahad. Maka dia zanni. Ada orang terima, ada orang tak terima, ada orang tolak. Kemudian ada satu sudut lagi, dia zanniyatu as-subut, dia ada pula zanniyatu ad-dalalah. Dalalah dia zanni. Dalalah dia zanni.
Bila dalalah dia zanni, dia boleh membawa kepada berbagai interpretasi yang berbeza, tafsiran dan pemahaman yang berbeza, dan dibina hukum di atasnya. Pernah berlaku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha hilang rantai pinjam ke apa, saya lupa cerita tu. Dia hilang rantai, qiladah dia hilang, kemudian menyebabkan satu gerombolan besar angkatan tentera terlewat. Nabi kata, tunggu saat. Nabi suruh beberapa orang pada sahabat pergi cari balik rantai apa? Rantai Aisyah radhiyallahu anha. Cari sampai jumpa. Terang nak jumpa tu lama. Lepas tu bila balik, ketika mana Rasulullah telah sedang berehat, masuk dalam rumah berehat, Aisyah duduk riba Rasulullah SAW, mai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mai dia tolak pinggang. Dari riwayat kata ta'ana fi khidriha, tolak pinggang ni. Ta'an ni makna cucuk pinggang ni. Biar korang dia bercakap bahasa kita, hang punya pasal lah, orang balik lambat. Ni hang punya pasal. Marah. Tak apalah, ayah marah dekat anak. Marah pasal balik lambat. Okey. Tapi ada rahmat yang besar. Dalam dia duk cari tu, tera nak jumpa tu, dan duk cari tu, masuk waktu semayang. Ayang tak ada. Masuk waktu semayang, ayang tak ada. Maka lepas semayang, ada sebahagiannya semayang. Kalau tak silap ingatlah, ada sebahagiannya semayang faqidul wudu. Wallah ni dalam fiqh Syafi'i dia sebut faqidu at-tahurain. Semayang. Bila semayang, bila balik kat Nabi SAW, diceritakan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan peristiwa tu, dan Nabi tak kata apa. Kemudian baru turun ayat tayammum. Katanya itu di antara asbab nuzul kepada ayat tayammum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Baru turun ayat tayammum. Peristiwa tu, dalalah dia ataupun petunjuk dia menjadi hujah kepada ulama berkenaan dengan beberapa perkara. Yang pertama, orang kalau tak ada alat untuk bersuci, faqidu at-tahurain. Yang pertama, sebahagian ulama kata tak payah semayang. Tak payah semayang. Kerana dia tak cukup syarat untuk wajib dia semayang. Sebahagian ulama mengatakan semayang juga. Dan dia apabila dia jumpa ayat, balik dia kena ulang balik semayang dia. Yang ni yang ulama dalam mazhab Syafi'i sebut sebagai yusalli, dia semayang hurmatan lil waqti, kerana untuk menghormati waktu. Kemudian yu'idu salah kalau masa masih ada. Kalau masa sudah habis, dia yaqdi, dia mengqadhakan balik sembahyang. Sebagian ulama mengatakan dalam konteks Islam Hanabilah, dia sembahyang dan dia tidak perlu balik untuk mengqadha balik sembahyang dia. Kenapa? Kerana Rasulullah tak suruh qadha pun. Dia faham sembahyang tadi. Jadi peristiwa yang satu itu membawa kepada interpretasi yang berbeza-beza. Kenapa? Kerana dalalah dia adalah zanni. Zanni ni lawan daripada qat'i. Kenapa? Kerana input yang berbeza, kefahaman yang berbeza, latar yang berbeza, dan ini adalah khilaf yang dibenarkan ataupun khilaf yang tidak tercela dalam agama kita. Yang ketiga, perselisihan yang bercampur antara terpuji dan tercela. Perselisihan yang bercampur antara terpuji dan tercela, iaitu ikhtilaf dalam perkara furu' cabang hukum yang tidak jelas antara satu pendapat lebih kuat daripada yang lain.
Contohnya khilaf tentang perkara yang membatalkan wuduk, seperti berdarah, ri'af, darah hidung dan sebagainya, atau muntah, atau perbezaan fiqh salat, membaca basmalah secara jahar atau senyap, qunut subuh dan sebagainya. Perselisihan furu' ini asalnya dibenarkan kerana masing-masing ada dalil tersendiri. Namun ia boleh menjadi buruk jika disertai hawa nafsu. Tak ada orang duk baca qunut subuh lah kecuali orang-orang bodoh. Apa bisa dengar tak begitu? Tuan-tuan guru bisa dengar tak orang kata begitu? Tak ada orang duk sapu muka lepas sembahyang lah kecuali orang-orang yang bodoh. Tak ada orang baca doa awal tahun akhir tahun ni kecuali orang-orang yang bodoh. Namun ia boleh menjadi buruk jika disertai hawa nafsu. Contohnya masing-masing merasa hanya pendapatnya yang betul, lalu menunding pihak lain sebagai salah tanpa toleransi. Oleh sebab itu ulama salaf menetapkan kaedah dan adab berbeza pendapat dalam furu'. Selagi adab dijaga, khilaf seperti ini tidak memecah belah. Jika adab dilanggar, ia berubah menjadi pertengkaran yang mengheret kepada perpecahan dan menghilangkan takwa, kerana bertukar menjadi pertandingan ego. Nak challenge siapa pandai. Nak challenge siapa menang. Kalau zaman lah ni, siapa boleh menguasai medsos, dia boleh jadi juara. Medsos. Sampai kan payah. Kalau nak jadi mufti pun, buka satu web untuk soal jawab agama. Hari-hari dia boleh jadi mufti. Duit pula bukan payah. Bubuh apa? Bubuh akaun kan? Ya tak? Bubuh akaun. Sila masukkan apa? Dalam apa akaun ni. Begin. Dan nak bagi pandangan hukum pun bukan payah pun. Benda ada semua. Dia buka lah web satu dunia ada. Web fatwa satu dunia. Hak mau aliran mana? Semua ada. Semua ada. Dengan apa nama mengambil sajalah, dengan mengambil maklum bahawasanya dalam hidup kita ni, sekarang ni kita orang agama, kita orang yang, bukanlah kata kita ni, Islam ni ada rijaluddin, rijal ghairuddin, bukan macam tu, tapi orang yang berkecimpung dalam bidang agama ini, yang menguruskan hal-hal keagamaan secara langsung ini. Kita kena tahu juga dalam dunia kita ni ada beberapa aliran yang sedang berkembang. Aliran-aliran ni tak ada lagi masa Syekh tulis kitab ni. Tahun 87 tak ada lagi. Tapi akhir 90-an dia semakin jelas, dan benih-benih yang ditanam hari tu ni, benih-benih yang ditanam mula daripada tahun 60-an, 70-an tu dah semakin berkembang dan semakin membina empayar masing-masing. Yang established daripada dulu sampai sekarang, kita ada pendekatan yang disebut sebagai pendekatan mazhabi. Ingat kebanyakan kita, wallahualam, kok Kedah, kok Utara ni, pendekatan yang diambil adalah pendekatan mazhabi. Mazhabi yang juga dikenali sebagai pendekatan taklidi, pendekatan konservatif. Itu istilah dia. Tahafuz. Tayyar at-tahafuz. Muhafidh. Artinya yang mengambil sikap yang agak sikap berhati-hati dan masih lagi merujuk kepada aliran mazhabi, aliran mazhab yang berpegang kepada tata cara ataupun metod yang dikemukakan oleh ulama Islam. Kemudian, ni saya cakap dalam kalangan ahli sunnah, tak masuk Syiah ke Khawarij dan sebagainya. Tahu juga di dalam dunia hari ini berkembang pesat Syiah kuat. Dulu Pulau Pinang, dulu apa nama Malaysia ni mana ada Syiah sangat, 1-2 ya. Saya ingat di Pulau Pinang Syiah ada, tapi Syiah map di India betul. Daudi Bohra nama dia. Kumpulan tu, dan mereka ada kubur mereka. Dan mereka tidak memperkembangkan ajaran mereka kepada orang lain. Sekarang ni sudah berkembang. Kok Kedah pun banyak Syiah mereka kata. Sampai ada tok guru Syiah pakai serban hitam dan sebagainya. Dan dalam dunia sudah berkembang Syiah. Sudah berkembang satu lagi mazhab Ibadhi contohnya,
yang ada di Oman, di negara-negara Teluk, dan mereka mempunyai kedudukan dalam dunia Islam. Di kalangan ahlu sunnah kita ada taqlidi mazhabi, satu. Yang kedua, kita ada yang pada kurun-kurun terakhir Islam ni sebagai challenge kepada tayar taqlidi ini, taqlidi mazhabi ni, dia nak pergi jauh lagi daripada al-a'immatul arba'ah, dia nak pergi jauh lagi. Dia nak pergi jauh lagi, nanti kita tengok dalam buku ni 10.30. Dia nak pergi jauh lagi, iaitu dia nak bawa kepada menurut mereka kepada zaman yang lebih awal lagi, iaitu zaman sahabat dan zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, yang dikenali sebagai salaful ummah, dan mereka menggagaskan satu pemikiran as-salafiyah. Gagasan salafi ni, dia pada peringkat awalnya dia agak bercampur baur. Dia bercampur baur dengan satu lagi aliran yang ada, iaitu aliran, tapi alhamdulillah sekarang ni nampak jelas yang mana satu salafi, yang mana satu mazhabi, dan yang satu lagi adalah tayar al-islahi, tayar islah, yang Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, Rashid Ridha dan sebagainya. Dan akhirnya tayar islahi ini semakin berkembang, dan saya tengok mereka banyak menguasai bidang islah dalam keilmuan ni, membawa idea-idea tajdid dalam bentuk taisir, dalam bentuk maqasid dan sebagainya. Itu 3 hal besar tu ada. Jadi tuan-tuan kena kenal tokoh-tokoh kita ni dia duduk tang mana. Yang ni madrasah dia, madrasah salafi. Ada yang overlap, ada yang salafi mazhabi, ada yang salafi islahi, ada yang mazhabi islahi, ada yang mazhabi salafi. Dia ada overlap. Kadang-kadang tu dia ada overlap. Tapi madrasah fikriyah yang ni pandangan saya lah. Kalau tuan-tuan terima, tak terima pun tak ada masalah. Yang ni hanya bukan kata geng islah tolak mazhab, tidak. Tapi mereka lebih berani. Dan antara yang tokoh yang kita duk baca buku dia hari ni adalah dalam kalangan mereka itu, islahi. Yang asas pemikiran tu balik kepada Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Jamaluddin Afghani rahimahumullah. Dan yang dalam zaman kita ni dipelopori oleh madrasah yang diasaskan oleh almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dan anak-anak murid beliau dan sebagainya. Sekarang ni Ahmad Raisuni, Al-Qurrah Dari dan sebagainya. Kemudian yang tayar mazhabi ni kuat, macam di Mesir, Madrasah Syekh Ali dan sebagainya. Yang salafi itu tuan-tuan tahulah, di mana saja pun dia ada. Baik. Jadi perbezaan ni kalau diuruskan dengan cara yang betul, kalau ditangani dengan adab yang betul, okey, tak ada masalah. Tidak ada masalah besar. Kerana sorotan sejarah yang dibawa oleh Syekh, tuan-tuan tengok, daripada Madrasah Ahlul Hadis, Madrasah Ahlul Ra'i, yang berlaku dalam sejarah Islam, pertemuan Syafi'iyah dengan Ahnaf, bagaimana semua boleh berlaku, dan benda tu kita lihat apabila diuruskan dengan adab dan cara yang sepatutnya, maka ianya tidak membawa bencana kepada umat. Tetapi apabila diuruskan dengan cara yang tidak betul, ia membawa malapetaka kepada umat. Pada akhir bab, penulis mengutip pandangan para ulama silam mengenai perselisihan pendapat. Kesimpulannya, para salaf sangat berhati-hati dengan perselisihan. Mereka menganggap kesatuan lebih baik daripada berbilang pendapat dalam kebanyakan hal. Perselisihan dalam akidah jelas haram dan sesat. Perselisihan dalam urusan politik dan kepimpinan juga membawa mudarat besar.
dan patut dielakkan. Adapun perselisihan dalam furu' hukum, ia diakui wujud, tetapi persepahaman adalah lebih baik daripada perbalahan. Bahkan ada ulama yang menyifatkan segala perselisihan sebagai azab, bukan rahmat. Penulis menegaskan betapa besarnya bahaya perpecahan. Nabi Harun alaihi salam sendiri memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan kaumnya buat sementara waktu ketika mereka menyimpang menyembah patung anak lembu kerana bimbang tindakan keras serta merta akan memecah belahkan Bani Israel menjadi dua puak. Ia menunggu Nabi Musa kembali untuk menyelesaikan. Ini menunjukkan dosa perpecahan dalam umat lebih dahsyat, sehingga Nabi Harun mengutamakan menjaga kesatuan mereka walaupun kaumnya jatuh dalam kesyirikan. Jadi taktikal. Kalau dia, artinya tindakan yang diambil itu kalau dipikirkan membawa mudarat yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, mereka lebih jauh lari daripada agama Allah, maka tindakan itu ditangguhkan. Bukan tak ambil tindakan, tindakan itu ditangguhkan, dan persediaan untuk tindakan yang lebih mantap dan berkesan hendaklah dilakukan. Dia macam tu. Dia macam tu. Kadang-kadang kita meninggal benda yang afdal, meninggalkan benda yang afdal untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Macam Rasulullah kata kat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah tak sebab kaum kamu ini baru masuk Islam, aku akan meruntuhkan Kaabah dan membina semula Kaabah itu mengikut binaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya ada cita-cita Nabi untuk ke arah itu, tetapi tidak dilaksanakan kerana takut menimbulkan masalah yang lebih besar. Pasal orang Quraisy baru masuk Islam ketika itu. Apabila naik Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, dia meminta pandangan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu untuk meruntuhkan Kaabah dan membina semula bagaimana binaan Nabi Ibrahim alaihissalam, nak memenuhi cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga dihalang oleh Imam Malik. Dan di antara kata-kata Imam Malik yang masyhur, ya Amirul Mukminin, la taj'alil Ka'bata lu'batan baina aidil muluk atau fi aidil muluk. Wahai Amirul Mukminin, jangan jadikan Kaabah itu sebagai bahan mainan di tangan raja-raja. Mai satu raja runtuh buat lain, mai satu raja runtuh buat lain, mai satu raja runtuh buat lain. Sebab itu kita mewarisi Kaabah yang ada sampai ke hari ini. Pengajaran ini mengukuhkan mesej bab pertama, perselisihan jika tidak ditangani dengan adab dan ilmu mendatangkan mudarat besar. Maka umat wajib berusaha mengelakkan perbalahan dan menjaga perpaduan, khususnya dalam hal-hal ranting yang sebenarnya ada ruang kelapangan. Perbezaan pandangan mestilah didasari niat mencari kebenaran dan dalam kerangka syariat, bukan menurut hawa nafsu. Dengan itu khilaf tidak akan membawa perpecahan, malah menjadi rahmat berupa keluasan ijtihad dalam Islam. Tapi ruang-ruang tu pun, yalah, kita kalau tempat kita ni, perselisihannya banyak berlaku dalam benda yang zanni tadi ni. Terutamanya yang zanni iaitu subut, sabit tu dengan zan, dalil yang tidak kuat. Ada yang ada dalil yang umum, daripada dalil umum tu diinterpret kepada dalil-dalil yang tidak kuat yang lain, yang dhaif dan sebagainya, tetapi dia bernaung di bawah dalil yang lebih kuat, tetapi dalil itu dalil yang umum. Sebenarnya benda ni tak ada masalah. Ataupun kalau dulu, atau bukan kalau dulu, dalam agama kita, satu perkara tu penilaiannya adalah pada hukum Allah. Hukum Allah iaitu arahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba Allah, sama ada dalam bentuk suruhan ataupun larangan,
ataupun pilihan. Suruhan, wajib dengan sunat, larangan, haram dengan makruh, ataupun pilihan takhyir, ibahah, ataupun benda yang syarak letakkan dia sebagai status dia sebagai syarat atau sebab atau status sah atau tidak sah, macam tu. Jadi itu sepatutnya dibincangkan. Jadi benda tu nak dibincangkan, adakah dia halal atau haram, adakah dia wajib atau sunat, adakah dia makruh atau harus, contohnya lah. Bukan pada Nabi buat ke Nabi tak buat. Bukan pada Nabi buat atau Nabi tak buat. Nabi buat itu menjadi sumber hukum. Dia bukan menjadi hukum lagi. Nabi buat tu jadi sumber hukum. Sunnah itu menjadi sumber hukum. Dia bukan jadi hukum lagi. Jadi maka timbul perkara yang kalau yang Nabi tak buat itu adalah bid'ah, kalau benda yang Nabi buat itu adalah sunnah. Dan Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan tuan boleh tengok dalam manaqib Imam Syafi'i karangan Imam Baihaqi, bahwasanya apa-apa al-ihdath, perkara baru yang menepati kaedah-kaedah umum pada syarak, dia termasuk dalam perkara baru yang diterima ataupun yang mahmudah, yang diterima dan dianggap sebagai baik. Dan mana-mana perkara baru yang menyanggahi syariat, maka dia adalah perkara yang dianggap sebagai mazmumah. Itu perkara yang tertolak. Jadi kebanyakannya yang kita duk serabut, bukan duk serabut, yang kita duk kena jawab ni adalah masalah yang kategori dia adalah pada bid'ah yang idhafiyah. Dia bukan bid'ah yang hakikiyah. Bid'ah yang idhafiyah. Dan kebanyakannya bid'ah idhafiyah yang kaifiyah, yang berkenaan dengan cara. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Baca dalil yang umum. Baca Quran, nak baca apa pun tak apa. Baca Fatihah pun tak apa, baca Qul Hu pun tak apa. Janji Quran baca dapat pahala. Tapi bila dikhususkan surah tertentu, Qul Hu 1000 kali, antara lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari baca Fatihah, nak cari nas, Qul Hu 1000 kali mungkin ada dalil yang tak kuat. Dalil yang tak kuat tu dia dikira terangkum bawah dalil yang lebih besar yang kata bacalah, nak baca Quran apa pun tak apa. Okey. Jadi benda-benda yang berbentuk bid'ah idhafiyah dan bid'ah pada kaifiyah inilah yang menjadi titik bengik dalam masyarakat kita. Dan benda ni perlu diperhalusi dan perlu diberi satu jalan keluar yang baik untuk menjaga keharmonian yang ada dalam masyarakat. Baru muka surat sebelah. Taib. Dia kata 5 minit lagi. Okey. Pengajaran ini mengukuhkan mesej bab pertama, perselisihan jika tidak ditangani dengan adab dan ilmu mendatangkan mudarat besar. Maka umat Islam wajib berusaha mengelakkan perbalahan, menjaga perpaduan khususnya dalam hal-hal ranting yang sebenarnya ada ruang kelapangan. Perbezaan pandangan mestilah didasari niat mencari kebenaran dan dalam kerangka syariat, bukan menurut hawa nafsu. Oleh itu khilaf tidak akan membawa perpecahan, malah menjadi rahmat berupa keluasan ijtihad dalam Islam.
Maka riwayat ikhtilafu ummati rahmatun, ada yang kalau pada ahli hadis mereka tidak terima, tapi dalam Hasyiah Ibn Abidin dinyatakan seolah-olah seperti, kalau tak saya ingatlah, seperti kata-kata itu adalah kata-kata yang musnad pada satu ketika dahulu. Musnad artinya ada sanadnya dan hilang sanadnya, akhirnya menjadi kata-kata yang meniti di bibir para ulama yang belakang ini. Maka hendaklah dipahami adalah ikhtilafu ummati rahmatun itu adalah ikhtilafu ummati fil furu' rahmatun. Ikhtilafu ummati yang diuruskan dengan cara yang betul dan beradab itu akan membawa kepada rahmat. Faham dia macam tu. Ada mahdzuf dari situ. Jadi insya-Allah kita diberi masa untuk rehat selama berapa minit Ustaz? Saya serahkan balik majlis ini kepada pengurusi majlis hingga kita berjumpa lagi selepas ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita akan berhenti rehat seketika selama 10 minit. Jadi tuan-tuan boleh nak cakap awak dulu ke apa, yang mana duduk lama tu, bolehlah kelai-kelai Ustaz. No, jadi insya-Allah lagi dalam 10.50 kita akan mula balik insya-Allah. No, cuma jangan balik terus je, itu yang kita harap. No, ya, sebab perbincangan kita belum habis lagi. Jadi kita berehat dulu 10 minit, nanti semua bakal berkumpul balik di sini. Terima kasih.